Gila lah, korang tahu tak ada kota yang diperbuat daripada ais, dan kota ini hanya diakses 2 bulan sahaja dalam setahun dari Disember sehingga Februari. Kota kecil ini dibangunkan oleh ribuan pekerja yang menghabiskan masa siang dan malam untuk membina kota ais ini dengan minus 30 darjah Celsius. Selamat datang ke Kota Harbin Ice and Snow World Festival, known as the largest ice and snow festival in the world. Heilongjiang ialah daerah paling sejuk di timur laut China, dan bila Ivan dapat invitation ke event Heilongjiang Travel Roadshow in Malaysia, memang Ivan excited sangat sebab tak pernah lagi explore China in general, and Heilongjiang ni one of my bucket list. Mungkin tak ramai lagi yang explore Heilongjiang, dan Ivan diberi pendedahan tentang menarik dan uniknya tempat ini dan banyak aktiviti yang korang boleh buat di Heilongjiang, antaranya seperti bila tengok video tadi kan guys, lagilah jadi tak sabar nak explore Heilongjiang. Jom siapa-siapa nak pergi, korang DM Ivan, okay? Kita make it happen. Bye!